Hai guys, Assalamualaikum. Guys, korang dah nampak dah dekat belakang ni apa? Inilah dia kedai Miza Huzairi yang terletak di Bangi Section 15. So jom Miza tunjuk. Dekat belah sana kita akan nampak Print Expert Wisma. Dekat deretan Miza ada Jahet juga. So sebelah Miza ni sebenarnya adalah Sauka Pasta, dimiliki oleh abang Aki Jack kita. TikTokers famous selalu buat mukbang makan-makan. So Miza bersebelahan saja dengan Sauka Pasta. So Miza just nak bagi tahu korang, Miza nak inform kedai bandel Miza Huzairi telah open semula. Okey, untuk walk in. Daripada siapa yang duduk berdekatan Bangi, yang siapa tinggal berdekatan Ceras, Kajang, KL, korang dijemput hadir di kedai bandel saya dekat Bangi. Okey, dekat sini kalau korang nak parking, dia nasib lah, okay, nasib lah sebab dia pack sikit kat sini. Okay, dia dikelilingi oleh student-student. Okay, dekat belakang ni pun kita ada Little Bangi. Okay, dekat bahagian deretan ni dia macam uptown untuk makan-makan. And sebelah kita ni, kalau korang nampak, kalau korang pernah datang Bangi Gateway. So kalau korang nak datang macam mana, korang boleh Google Maps Miza Huzairi dekat Google Maps ataupun dekat Waze. Okay, jumpa korang dekat kedai bandel Miza Huzairi. Jemput datang tau. Jumpa korang Bye guys. Juanji.